Hai semua, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam podcast khas sempena Majlis Perasmian Projek Mini Kota Buku. Hari ini kami bawakan satu episod yang sangat menarik kerana bukan sekadar pelancaran sebuah projek tetapi tentang usaha menanam minat membaca dan membina generasi murid yang cintakan ilmu. Kota Buku ini lahir daripada satu impian besar untuk menjadikan murid lebih dekat dengan buku. Menjadikan membaca sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan, bukan satu paksaan. Melalui podcast ini, kita akan dengar sendiri pandangan cerita di sebalik tabir serta harapan terhadap projek ini. Kami sangat berbesar hati kerana bersama kami hari ini ialah tetamu istimewa iaitu Encik Hasri bin Hassan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku yang sudi meluangkan masa bersama untuk berkongsi idea dan nasihat berharga berkaitan amalan membaca dalam kalangan murid. Apa khabar Encik Hasri? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Selamat datang ke podcast kami. Baiklah Encik. Subhanallah. Apakah harapan Encik terhadap projek dan apakah pesanan Encik untuk projek ini? Okey, terima kasih. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim TV PSS SK Lukut kerana menjemput kami ke sekolah yang indah ini. Kami baru lepas melihat pusat sumber SK Lukut yang dah cantik dan selesa. Pertama sekali, harapan kami ingin berkongsi tentang projek Mini Kota Buku. Projek Mini Kota Buku ini adalah ilham daripada YB Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, yang ingin melihat warga sekolah itu sentiasa dekat dengan buku ataupun alat-alat pembacaan. Jadi dengan lahirnya konsep Mini Kota Buku ini dengan 7 elemen yang menarik, kami harap agar warga sekolah tu dapat mula berjinak-jinak dengan pembacaan. Kalau ada masa pergi ke pusat sumber tu dah selesa, ada perabot yang cantik, boleh baca buku di sana. Ataupun kalau bosan membaca buku fizikal, ada buku digital. Jadi e-buku tu boleh membawa pelajar untuk menyelami pengembaraan dalam bahasa Inggeris dengan sebutan-sebutan yang betul. Kemudian ada sudut cerita pelbagai bentuk, TV, digital, di mana kami dah muatkan pelbagai cerita-cerita yang menarik untuk pelajar bersama menikmati program di sana. Kalau tak sempat pun, kalau pergi ke pusat sumber, ada satu port bacaan di tempat awam yang boleh pelajar akses, ataupun di belakang kelas. Di belakang kelas tu ada sudut bacaan. Jadi dengan adanya elemen-elemen ini, pelajar tidak dapat jauh daripada buku. Jadi secara langsung dapat memupuk minat membaca di kalangan pelajar. Jadi kami berharap agar projek Mini Kota Buku ni dapat menjadi pencetus kepada minat membaca di SK Lukut ini. Okey, begitulah harapan dan pesanan buat warga maya di luar sana. Jadi, sama-sama kita amalkan dan jadikan buku dan budaya membaca sebagai teman hidup kita. Ribuan terima kasih kepada tetamu istimewa kita, Encik Hasri, atas perkongsian sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat membuka mata kita semua tentang pentingnya membaca dan bagaimana sebuah inisiatif kecil seperti Mini Kota Buku mampu memberi impak kepada murid. Harapannya, Mini Kota Buku ini akan terus dimanfaatkan menjadi tempat murid singgah membaca, berfikir dan mencetuskan idea baru. Terima kasih kepada semua yang setia menonton hingga akhir siaran. Saya Nur Aisyah Sofia binti Edi Azhar. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Terus membaca dan cintakan ilmu.